Sebut, dengar, ini untuk saya dan kita semua. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sesiapa yang tidak boleh tinggalkan perkataan-perkataan keji dan beramal dengan perbuatan keji, Allah tidak memerlukan kepada puasanya. Nasihat ni untuk kita semua yang berpuasa Ramadan. Alhamdulillah kita puasa Ramadan. Kena jaga ada dosa yang membaham keseluruhan puasa yang agung itu. Kata para ulama, antara dua dosa, kata Imam Mujahid, beliau kata ada dua dosa yang boleh membaham keseluruhan pahala puasa yang agung itu: al-ghibatu wal kadhib, mengumpat dan berbohong.